Kuih raya apa yang paling overrated? Bagi saya lah, yang paling overrated tak nenas kot, tak sedap. Akak ada dua. Okay. Satu Florentine biskut dengan lidah buaya. Kalau Florentine tu akak tak rasa itu ada biskut raya. Kalau lidah buaya tu entah rasa dia biasa je. Lepas tu warna-warni. Oh, lidah kucing. Lidah kucing. Rasanya tak nenas. Mana-mana musim perayaan mesti tak nenas. Ada lagi kuih lain yang lain kan? Elmer London. Bila saya makan, tak macam kat London pun, macam kat jalan kebun je. Kuih bangkit. Sedap lah tapi tak sedap sangat. Lidah kucing. Takkan lidah kucing kali remo. Tak logik doh. Pai petat, saya rasa itu terlalu manis lah. Elmer London. Makan tu macam makan biskut yang biasa je. Elmer London. Banyak coklat je. Kadang kacang tak ada. Kenapa tu? Biskut raya apa yang paling overrated? Biskut raya apa yang paling overrated? Bagi saya tak nenas lah. Yang sebenarnya yang tak nenas ni, yang sedap dia luar dia je. Dalam tu tak sedap pun. Itulah dia. Tengah buat apa ni sebenarnya? Kita tengah praktis buntak-buntak.